Ke masalah kalau dah pakai ni bebewan baik ya ihram. Atau suwun dah pakai lom kan tang kira pakai ya ihram. Wate tamano sunat bu sabun sunat bebewan. Sampai sunat pernah minyak bebewan baik ya ihram. Ha? Kalau ni macam mana? Kalau ni ihram. Lalu engkau dah pakai. Ha. Dan saat wate tani bebewannya macam nah ini buat ijanya. Kata ni ihram. Nyan dimaafkan. Ha? Maaf sebab bayar tahuno ijak kena wadanya. Kau tahu saat hotel tanit ihram. Lalu tapi nah hijab ihramnya. Tak kan tahu. Tinggal orang pakai dalam. Nyan bak pakai dalam nyan mantang bayar awal itu kira ka harum kamu bewan atau dimaafkan karena tak berkekalan. Yang persoalan. Mungkin nak kira pakai bebewan itu yo. Nak kira ka pakai bewan sehingga je ke harum. Nya je kalau bertemu ngilung bak abi di wakada saubahu. Ba'da Wakada saubahu. dan menangkit berpakaian. Matan ayat 3. Wakada saubahu ya. Saubahu. Wakada saubahu anaya. subuh. Untuk wakada saubahu untuk kalam ni. Yang buku kitab Nihayah. Ilikut kipegah yang matang-matang dia. Disunat bagi wukuf di Arafah. Disunat watali setengah malam raya di Muzdalifah. Ha? Berpagi-pagi. Oh, lilum. Yusunat ayat tiba pada badanahu lil ihram. Wa kadza sabahu fil asahi ba'dal ihram. Wala ba'sa bi sidamati badal ihram. Mana pu hidup badan watali watali ihram. Nya banyak apa pu. Dia tak ihram nak pu hidup ihram dia. Wala bitibin lahu jarmon, tapi hanjit dengan bebewan yang najirin. Anaji tak perlu apa be bekasan mentang di ihram je benam jirim jile. Dibentuk. Tetapi jikalau dicabut akan pakaian yang berbewan, sedangkan be mentang pakaiannya. Ini yang tak pakai elom, lazim makan ji fidyah menurut pendapat asah. Yang tak jelas. Sebagaimana barang yang boleh pakai. Berarti harum pakai. Berarti bayar bupidiah. Mukabil asah yang hana pupu bukan. Kata anda pun. Yang kena ada Hai mangat yang kena. Tapi yang cerita ada kerja mana kau, yang kaji kalau begot. Mereka tu pakai lain juga pakainya. Kecuali hana lain Saya menyekal haji katanya aku salah. Haji kero. Kau yang ke hana lain, baru hana lain baru ada matani. Yang hana melarat ada matani. Dah pakai ada ram lain. Ataupun dia ada pakai dua nak apa? Dua punya dua kan masalah. Dua jika gerapak kalam. Kalau ada yang dua wajib fidyah tapi hana ada syarat.